Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat kepada semua hadirin yang saya kasihi. Yang dihormati Puan Hariah binti Othman, Ketua Unit Fizik KMNS, Barisan Pensyarah, para pelajar yang dikasihi serta penceramah jemputan yang diraikan Puan Radiah binti Mat Nasir. Selamat datang ke program ceramah motivasi yang bertajuk Dari KMNS ke Kerjaya STEM, Realiti dan Rahsia Kejayaan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam program yang sangat bermakna ini yang bukan sahaja membuka minda tetapi juga memberi panduan serta inspirasi kepada kita semua dalam merancang masa depan dalam bidang STEM. Hadirin sekalian, ceramah atau perkongsianlah pada hari ini adalah istimewa kerana kita berpeluang mendengar dua perkongsian berharga, iaitu yang pertama daripada melalui video rakaman Puan Hariah binti Othman, Ketua Unit Fizik, yang akan berkongsi tentang kepentingan persediaan awal dalam membina kerjaya dalam bidang STEM serta peranan pelajar di KMNS dalam menjayakannya. Dan kemudian kita akan mendengarkan perkongsian daripada alumni KMNS iaitu Puan Radiah binti Mat Nasir, dan beliau juga merupakan test engineer pada test engineer bagi syarikat Ionic Sendirian Berhad. Tanpa melengahkan masa, mari kita bersama-sama menonton rakaman ucapan daripada Ketua Unit Fizik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Menjadi pelajar cemerlang dalam fizik mempunyai banyak kelebihan. Antaranya membantu dalam memahami asas sains dan prinsip-prinsip yang ada dalam kehidupan kita lah. Kebolehan untuk menyelesaikan masalah kompleks juga diterapkan dalam fizik. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi menjadi pelajar cemerlang dalam fizik, inspirasi dan panduan. Kenapa fizik penting? Fizik penting kerana ia merupakan asas kepada pemahaman semula jadi dalam teknologi dunia moden dan teknologi moden lah. Dalam Al-Quran sendiri turut dijelaskan pelbagai fenomena yang berkaitan dengan fizik, terutamanya yang berkaitan dengan alam semesta lah. Pertama, kenapa fizik penting? Kerana fizik membentuk pemahaman tentang dunia sekeliling dan alam semesta. Fizik membantu kita mempelajari fenomena semula jadi, contohnya seperti pelangi, graviti, gelombang, bunyi cahaya dan banyak lagi. Yang kedua, dengan belajar fizik, kita sebenarnya belajar kemahiran berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah dan inovasi melalui fizik. Melalui fizik, pelajar boleh mengasah kebolehan berfikir secara logik, menganalisis data dan menyelesaikan masalah secara sistematik. Dan yang seterusnya, ketiga, peluang kerjaya yang luas dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dalam STEM lah. Banyak kemajuan hari ini sebenarnya berkaitan dengan fizik. Contohnya telefon pintar, komputer, kenderaan, mesin perubatan di hospital. Bergantung kepada konsep-konsep fizik. Betul tak? Jadi belajar fizik sebenarnya mengasah kebolehan kebolehan berfikir secara logik lah. Dan berfikir secara sistematik. Dan belajar fizik juga membentuk asas kepada inovasi dan pembangunan teknologi lah.
yang boleh meningkatkan daya sains negara lah, dan seterusnya peringkat global. Seterusnya, seperti yang kita tahu, peluang kerjaya dalam fizik ni sangat luas. Jadi contohnya dalam pendidikan, kita ada boleh menjadi guru ataupun pensyarah lah. Di dalam dunia penyelidikan, boleh menjadi penyelidik di peringkat universiti ataupun penyelidik di sektor awam ataupun swasta. Untuk space and earth science, ada astronomi, space technology, geophysics, geology, atmospheric science, semuanya berdasarkan prinsip-prinsip angkasa lah. Dan ada juga di bidang kejuruteraan, engineering, dalam kita ada elektronik, biomedical, mechanical, engineering, komputer, civil, chemical, banyak lagi kejuruteraan. Untuk non-technical kita ada perundangan, berkaitan dengan undang-undang, berkaitan perniagaan, berkaitan perakaunan, dan juga komunikasi. Dan seterusnya untuk consultation, consulting, boleh consult dalam industri, dalam ketenteraan dan juga dalam kerajaan lah. Seterusnya dalam industri, kita lihat pada hari ini ada macam-macam industri, kosmetik, makanan, chemical, aerospace, dan banyak lagi lah, agriculture, semiconductor, textile, clothing, transportation, komputer, macam-macam lagi. Dan seterusnya bidang fizik juga digunakan untuk computer science. Contohnya grafik, software, design, dan ni ada modeling. Ni bukan modeling catwalk, ini adalah modeling contohnya dalam pembuatan kereta. Bagaimana model kereta dibangunkan, artificial intelligence, data processing, dan juga programming komputer, dan juga boleh membangunkan games lah. Dari segi medicine, perubatan, ada radiation, juru-juru radioterapi, magnetic resonance, imaging, radiation protection, nuclear medicine, diagnostik dan sebagainya. Untuk communication dalam fizik juga ada boleh menceburi dalam bidang telekomunikasi, television, image analysis, video recording, fotografi, laser teknologi dan sebagainya. Dan selain itu dari segi publishing, penerbitan, dalam mempelajari bidang fizik juga boleh menulis buku, technical books, menjadi journalist dan juga boleh membangunkan software lah. Dan seterusnya dari segi environmental science, sains persekitaran, boleh bidang fizik boleh mengawal noise control, pollution control, conservation, radiation protection, environment and monitoring. Sebenarnya ada banyak lagi kerjaya yang berkaitan fizik. Jadi sebab itulah bidang fizik ini sangat penting dalam kehidupan seharian dan juga dalam bidang kerjaya lah. Jadi kalau kita perhatikan dalam dunia media sosial hari ini, ramai
influencer yang sebenarnya berasal dari bidang fizik. Contohnya yang pertama kita lihat ya, pertama ni adalah siapa tak kenal lah, Angkasawan Negara Datuk Sri Muzaffar. Walaupun beliau ni sebenarnya adalah doktor perubatan, tapi dia berkait dengan bidang fizik lah. Okey, yang kedua ni kalau siapa tak kenal lah, ini adalah influencer terkenal lah, Khairul Amin lah. Ini sebenarnya juga adalah berasal lah daripada seorang jurutera chemical, tak silap saya. Okey. Dan seterusnya ini adalah gambar ketiga ini juga adalah influencer influencer berkaitan dengan masakan lah, Cik Nom ke apa, saya tak ingat nama dia. Ini juga sebenarnya adalah beliau ni sebenarnya berasal daripada bidang fizik lah, jurutera, seorang jurutera lah asalnya. Okey. Dan seterusnya yang keempat ini adalah ini pun mungkin lah semua orang kenal lah, ini Tuan Haji Burhanuddin lah. Tuan Haji Burhanuddin ni siapa tak kenal lah, dia adalah pengasas kepada Upin Ipin kan. Okey. Beliau ini dulunya adalah seorang jurutera petroleum. Jadi dia juga berkaitan dalam bidang fizik lah. Okey, itu di dalam negara. Dan kalau kita lihat di luar negara, okey, tokoh yang terkenal ya, ini adalah Tesla, pengasas bersama Tesla. Dia juga merupakan seorang jurutera dalam bidang fizik lah. Okey. Dan akhir sekali ni juga pelakon ya. Pelakon ni adalah Mr. Bean lah. Mr. Bean, Rowan Atkinson, dia juga adalah seorang jurutera elektronik. Okey, apa yang saya nak cuba sampaikan kat sini, mengapa ini semua adalah antara lah, okey, idola dalam fizik. Okey, kenapa perlu idola dalam fizik ni? Okey, yang pertama, okey, kerana idola ini ataupun tokoh-tokoh ni nak memberi inspirasi dan semangat bila melihatnya. Saya harapkanlah bila pelajar melihat influencer, okey, tokoh-tokoh ni pengasas pengasas Tesla dan sebagainya ni, okey, bila pelajar melihat individu ni dapat memberi inspirasi dan semangat bila melihat kejayaan individu-individu ini. Okey, dan bila melihat tokoh ini dapat membakar semangat untuk terus belajar dan tidak mudah putus asa. Okey. Seterusnya yang kedua, bila melihat individu yang berjaya ni okey, walaupun influencer yang berjaya ni, okey, walaupun sebelumnya mereka adalah jurutera dan sebagainya, okay, dapat membina jati diri okay, mengajar pelajar-pelajar, mengajar anda semua nilai-nilai murnilah seperti ketekunan, kreativiti, okay, pemikiran kritikal dan keberanian. Okay, keberanian contohnya kan ramai yang membina kerjaya bisnes dan sebagainya. Okey, seterusnya yang ketiga, mendekatkan ilmu fizik dengan dunia sebenar lah. Okey, ramai antara pelajar menganggap fizik susah dan jauh dari kehidupan. Sebenarnya bila melihat individu-individu ini, kita dapat melihat sebenarnya fizik ni boleh mengubah dunia. Contohnya lihat ni lah, apa nama dia, influencer ni kan, semuanya berjaya okey, dengan dia punya kerjaya sendirilah. Okey, dan yang keempat, menjadikan pembelajaran lebih bermakna lah.
bila kita tahu macam mana latar belakang individu ni kan, sedikit sebanyak sepatutnya memberi kita inspirasi agar lebih menghargai kehidupan dan juga konsep-konsep fizik. Okey, seterusnya. Okey, saya nak cerita berkenaan dengan strategi kejayaan dalam fizik. Okey. Dalam fizik, sebenarnya yang penting sekali adalah pemahaman konsep. Okey. Fizik bukan subjek yang menghafal, bukan hafal. Okey. Pelajar perlu faham prinsip asas. Okey, contohnya kan topik daya, tenaga, gelombang, elektrik dan sebagainya. Perlu perlu tahu konsep lah. Okey, sebelum kita ada formula dan sebagainya kan. Okey. Bila kita dah tahu konsep, gunakan analogi. Okey, analogi atau gambar raja, untuk membantu pemahaman. Okey, sebab tu di setiap nota, biasanya memang ada gambar disediakanlah untuk pemahaman, dan selain tu ada nota-nota ringkas, dan boleh juga diringkaskan melalui peta minda. Yang kedua, untuk berjaya dalam fizik perlu ada latihan yang berterusan, latihan soalan secara konsisten. Buat latihan berfokus. Ikut topik lah, senang kan. Cuba soalan-soalan peperiksaan yang lepas. Banyak soalan peperiksaan yang lepas. Dalam dunia sekarang ni, semua di hujung jari. Cuma bergantung kepada you all semua lah pelajar, rajin dan tak rajin je. Semua di hujung jari. Kalau you lihat di YouTube, boleh Google, dalam Telegram, macam-macam soalan. Bila you dah buat soalan, you dah sediakan jawapan, semak, dan faham kesilapan tu kat mana. Jadi yang penting di sini belajar daripada kesalahan. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Gunakan pelbagai sumber pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini semuanya di hujung jari. You ada YouTube, you nak video tentang, contohnya tentang charge. You boleh tengok video YouTube. You nak tahu gelombang, boleh tengok YouTube, boleh Google. Lepas tu sekarang ada AI, boleh tanya AI dan sebagainya. Lepas tu you ada banyak modul-modul dan aplikasi simulasi, boleh tengok untuk lebih mendalami, lebih mengukuhkan lagi pemahaman semualah, you all semua. Dan seterusnya yang keempat, untuk berjaya dalam fizik, belajar dalam kumpulan. Saya faham kebanyakan pelajar study sendiri. Ada pelajar yang boleh study sendiri, ada yang pelajar prefer dalam kumpulan. Saya menggalakkan belajar secara berkumpulan. Kenapa? Bila kita berbincang dengan rakan, kita lebih mudah faham dan ingat. Tak adalah kita faham sendiri. Faham sendiri tu bagus, itu satu kaedah juga, tapi berhati-hatilah supaya tidak tersesat dan sebagainya lah. Bila belajar berkumpulan tu, kena aktif lah. Cuba jadi guru kecil, cuba dalam tim yang kecil, ajar kawan lain. Bila kita mengajar tu, kita sebenarnya akan menjadi lebih faham. Dan kalau dari segi agama Islam tu, bila kita membantu kawan tu, sebenarnya kita dapat pahala tau.
Dan penting juga menjaga minda dan emosi ya. Okey, fizik ni satu subjek yang mencabar. Okey, bila kan memang tidak dinafikan selain fizik you ada banyak lagi subjek yang you kena belajar. Penting untuk mengawal stres. Okey, you kena cukup tidur dan sebagainya. Okey. Jangan takut membuat silap ya. Bila untuk kita berjaya, okey. You dah buat pemahaman konsep penterpindah dan sebagainya, dah buat latihan, okey. Dah rujuk kepada YouTube or whatever, okey, belajar dengan kumpulan, okey. Okey, jangan takut buat silap. Okey, setiap kesilapan itu adalah peluang untuk kita belajar. Okey. Okey, seterusnya. Tips penting dalam fizik Okey. Sini saya selalu ingatkan kepada pelajar lah. Okey. Fizik ni adalah sebahagian daripada matematik. Okey. Fizik berkait dengan matematik. Matematik berkait dengan fizik. Okey. Tapi bezanya fizik dengan matematik ni, fizik mesti ada unit. Kalau tak dia sama dengan matematik Okey. Jadi yang pertama sekali, okey. Okey, bila you jawab soalan selain daripada baca arahan dengan teliti, okey. Fizik yang pertama, jangan tinggal unit. Okey. Unit yang salah, jawapan awak akan salah. Okey. Kalau tak tulis unit, memang salah lah. Okey, jawapan you all. Okey. Okey, dalam exam juga yang kedua, okey, bila you menukar unit, okey, tukar kepada SI unit lah. Okey. Fizik, SI unit fizik berbeza dengan SI unit chemistry. Okey. SI unit chemistry berbeza dengan biologi dan sebagainya. Dia ada, fizik ada standard unit yang tersendiri. Jadi kena rujuk kepada unit SI fizik lah. Okey. Yang ketiga, bila you menjawab soalan, okey. Okey. You dah belajar fizik ni kan? You dah tahu konsep fizik. Okey, you dah hafal formula. Mulakan dengan formula. Okey. Dan tulis formula yang betul. Ni kena jadi tabiat lah. Okey. You kan suka suka calculation kan? Okey. Tulis formula dan tulis formula yang betul lah. Tunjukkan langkah pengiraan lengkap. Okey. Dan tulis dengan formula yang betul lah dan selesaikan dengan betul. Okey, yang keempat. Salah satu asas dalam fizik juga kemahiran matematik dan menggunakan kalkulator. Okey, you kena mahir Okey, matematik daripada kanan. Okey, kalau kanan daripada kiri tambah bawa ke kanan jadi apa? Dan sebagainya. Kalau daripada kiri darab pergi ke sebelah jadi apa? Itu semua asas-asas matematik Masukkan nilai dengan unit, kira jawapan akhir dengan unit yang betul. Okey, ini semua adalah kemahiran matematik. Okey, jadi ini perkara-perkara asas lah dalam fizik Okey. Okey, selain itu ada aktiviti tambahan lah untuk menjadi pelajar cemerlang fizik. Okey. Sesi bimbingan peribadi Okey. Pelajar yang cemerlang dia akan jadi mentor ataupun guru kecil kepada kawan-kawan lain lah. Okay, seperti yang saya katakan tadi, bila kita mengajar rakan dan sebagainya, sebenarnya dia akan lebih menguatkan kefahaman kita sendiri. Okey. Yang seterusnya, modul dan nota. Okey. Kena rujuklah, rujuk nota yang relevan mengikut silibus. Okay, kalau you perhatikan dalam Google, dalam Telegram, mungkin ada sumber-sumber nota kan, buku-buku luar, buku-buku luar yang you boleh dapati tapi rujuk kepada sumber yang boleh dipercayai lah.
Okey. Okey. Jadi sebagai saya sebagai pensyarah hanya boleh memberi motivasi ya supaya you all semua cemerlang dalam pelajaran terutamanya fizik lah. Okay, yang penting sekali adalah diri you sendiri. Okay, macam mana you nak develop diri you sendiri untuk cemerlang? Okay, pada saya yang pertama you kena tetapkan matlamat yang jelas dan realistik. Okay, you kena ada semangat yang kuat Okay, kadang-kadang yang ilmu dah ada Okay, kadang-kadang kita rasa macam malas. Kena ada semangat yang kuat lah. Okay, untuk terus berusaha menjadi pelajar cemerlang. Okay, bukan hanya akademik tapi you kena tetapkan kena kan kalau you rasa malas kan, okay, you kadang-kadang rasa demotivate, okay, rasa penat lah belajar, you kena tanya diri you sendiri you belajar untuk apa? You belajar bukan hanya untuk sekarang, okay, you belajar untuk masa depan dan impian you akan datang. Okay, so kena betulkan niat kena perbetulkan diri sendiri. Okay, yang kedua, jadikan cabaran sebagai peluang untuk berkembang. Okay, bila you dah tetapkan matlamat, okay, cabaran sebagai peluang, kejayaan bukan pada, okay, you kena tetapkan okay, kejayaan bukan milik orang yang bijak, okay, tetapi milik orang yang berusaha. Betul tak? Okay, semua orang berjaya. Semua orang boleh berjaya. Okay, asalkan dia ada usaha. Okay, usaha dan terus berusaha untuk berjaya. Okay. Okay, seterusnya saya ada sedikit ni lah kata-kata ni. Orang yang berjaya bukan kerana dia tidak pernah gagal, tapi kerana dia tak pernah berhenti untuk terus berusaha. Okay, dan okay, kepada siapa yang selalu gagal tu, gagal dalam ujian bukan pengakhiran tapi langkah menuju kejayaan. Terus bangkit dan terus berusaha. Okay, dan seterusnya, percaya pada potensi diri. Sebenarnya anda lebih hebat daripada apa yang anda fikirkan. Okey, jadi tetapkan matlamat. Okey, jadikan cabaran peluang untuk berkembang dan percaya pada diri. Okey, dan kamu kena tahu kamu kena sematkan dalam hati kamu, setiap usaha kamu sekarang adalah pelaburan masa depan untuk diri sendiri, untuk ibu bapa, untuk negara, untuk agama. Okey, fizik itu susah hanya kalau kita malas nak faham. Okey, dan bila kita faham sebenarnya fizik ni sangat seronok Okey, jadi cuba suka dalam fizik. Jadi bila you suka, semuanya akan jadi sangat mudah. Okey, sebelum saya mengakhiri saya punya perkongsian, okey, ni adalah siapa ni? Ni apa benda ni? Okey, ni adalah diamond Diamond are formed under pressure, betul tak? Okey, diamond terjadi dari disebabkan oleh tekanan Okay, jadi sebenarnya saya nak kaitkan macam you all Okay, you all ni sebenarnya adalah permata Okay, terbentuk daripada tekanan Okay, tapi never forget they are not formed overnight. Jadi tapi diamond ni terjadi bukan hanya satu malam Okay, tiba-tiba jadi diamond tak Okay, dia
disebabkan oleh tekanan yang berlaku berjuta-juta tahun. Maksudnya mengambil masa yang lama lah. Okey, jadi apa nak saya katakan kat sini, jangan takut gagal atau susah. Okey. Okey. Tapi ni dalam peperiksaan you kena cemerlang lah kan. Okey. Ingat, intan paling berharga lahir dari tekanan paling kuat. Kamu juga mampu bersinar jika kamu tak mengalah. Okey, jangan mengalah. Okay, kena berusaha. Okey. Kalau kuis tu gagal tu perkara biasa. Yang penting masa PSBM. Okey. Jangan takut tekanan atau kesukaran. Ia bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk kita jadi lebih kuat dan berharga. Okey, kejayaan bukan hasil dari keselesaan. Betul? Okey, ia terbentuk daripada tekanan dan juga cabaran. Okey, proses tu penting Dia tak terbentuk intan tu diamond ni tak bentuk sekelip mata ya. Okey, dia memerlukan kesabaran dan ketekunan. Okay, diamond are formed under pressure. Okay, jadi sebagai mengakhiri perkongsian saya, okay, saya nak ingatkan semua, ilmu ni adalah amanah Allah. Setiap ilmu yang kamu pelajari, okay, tak kisahlah fizik ke, apa ke, fizik ke, kimia ke, apa benda bio ke dan sebagainya. Okay, setiap ilmu yang kamu pelajari bukan hanya untuk lulus peperiksaan tetapi untuk digunakan dalam kehidupan. Okay, untuk menyumbang kepada masyarakat dan masa depan negara dan agama. Okay, jadi ada beberapa minggu sebelum menjelang peperiksaan ni kena bersiap sedialah. Okay, kena buatlah, kena buat revision. Okay, kena rancang strategi yang betul lah. Okay, kena betulkan niat kan dan kena perbetulkan niat dan jiwa supaya jiwa tenang lah. Okay, bila nak menghadapi peperiksaan tu tenang Okay. Dan ingatlah tekanan itu ujian. Okay. Ujian supaya kamu lebih menjadi kuat. Dia bukan penghalang. Tekanan itu ujian, bukan penghalang. Okay. Tekanan bukan musuh. Tekanan mengajar kamu mengatur masa, mengurus emosi dan menjadi lebih matang. Okay, seperti intan yang terbentuk melalui tekanan. Okay, kejayaan kamu juga sedang ditempa. Okay, tekanan itu biasa. Okay, menjadikan kamu lebih mengatur masa, lebih mengatur emosi dan menjadi lebih matang. Akhir sekali, saya mengucapkan semoga kamu semua berjaya mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan di Metropolis ini, terutamanya dalam fizik dan skor A fizik. Okay, skor A fizik A fizik Okay, jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Unit Fizik atas perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi dengan tips-tips dalam pembelajaran dan bidang kerjaya dalam STEM yang berkaitan lah. Dan suka saya dengan pepatah terakhir tadi daripada Ketua Unit, Puan Hariah. Pepatah terakhir iaitu diamonds are formed under pressure, but they are not formed overnight. Maksudnya apa? Belajar ini memang satu proses yang memenatkan, yang panjang dan stres. Tetapi itulah yang membentuk diri pelajar yang membentuk diri seorang pelajar yang cemerlang. Okey. Tanpa melengahkan masa, hadirin yang dihormati sekalian,
Slot seterusnya adalah lebih menarik kerana kita akan mendengar sendiri kisah sebenar daripada seorang alumni KMNS yang kini sedang mencipta kejayaan dalam bidang STEM. Beliau juga akan berkongsi pengalaman beliau belajar di KMNS dengan cabaran yang dihadapi dan bagaimana beliau bangkit untuk berjaya. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama mengenali sedikit latar belakang mengenai penceramah jemputan kita pada hari ini. Puan Radia ada, nama yang diberi adalah Radia binti Mat Nasir, dilahirkan di Terengganu. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kampung Pauh sebelum meneruskan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Agama Mahmudiyah dan Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin. Kita perkenalkan setelah menamatkan pendidikan menengah pada tahun 2009, beliau melanjutkan pengajian di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dan menamatkan program tersebut pada tahun 2012. Beliau kemudiannya menyambung pengajian di Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia UPM dan berjaya memperoleh ijazah sarjana muda kejuruteraan dalam bidang kejuruteraan pertanian dan biosistem. Minat beliau dalam pendidikan dalam bidang kejuruteraan tanah dan air, khususnya berkaitan industri tanaman jagung, mula berkembang menerusi penglibatan dalam projek tahun akhir semasa pengajian peringkat ijazah pertama. Sejak itu, beliau terus aktif dalam bidang tersebut sebagai pembantu penyelidik di Universiti Putra Malaysia. Pada tahun 2021, beliau telah menamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana dalam bidang kejuruteraan tanah dan air juga di Universiti Putra Malaysia sebagai usaha memperkukuh kepakaran serta memperluaskan sumbangan dalam bidang kejuruteraan pertanian. Kini, beliau berkhidmat di Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Kejuruteraan Ionik Sendirian Berhad sebagai seorang jurutera ujian drone pertanian, di mana beliau terlibat secara langsung dalam pembangunan dan pengujian teknologi drone untuk kegunaan dalam sektor pertanian moden. Sangat menarik, ya, seorang wanita ya dalam bidang engineering. Jadi, tanpa melengahkan masa, majlis menjemput Puan Radia binti Mat Nasir untuk memulakan slot perkongsian beliau. Dipersilakan. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Adibah kerana dan juga kepada saya panggil sebagai Cikgu Hariah lah, bekas guru saya dan saya masih menganggap guru yang banyak mengajar saya sehingga ke hari ini. Jadi saya memperkenalkan diri lagi sekali, nama diberi sebagai Radia binti Mat Nasir, boleh panggil Radia. Jadi kita punya sesi hari ini lebih kepada berkongsi pengalaman saya semasa belajar di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Salah satu detik permulaan saya terlibat dalam bidang kejuruteraan sekarang ni lah. Jadi semoga kisah saya nak cerita ni, perkongsian saya pada hari ini dapat memberi semangatlah kepada adik-adik kita yang masih lagi menuntut ilmu tu untuk terus belajar dan berusaha. Jadi saya sangat tertarik lagi tadi dengan perkongsian dengan Cikgu Hariah tadi mengenai cara pembelajaran di Kolej Matrikulasi. Dia mengimbau kembali zaman saya belajar di matrikulasi dulu, yang mana di sanalah saya didedahkan dalam bidang kejuruteraan. Jadi sebagai seorang anak orang kampung yang tak terdedah sangat dengan bidang kejuruteraan ni, di sanalah detik permulaan saya mengenali apa itu bidang STEM, iaitu Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik. Dan apabila didedahkan oleh guru-guru dan tenaga pengajar di sana, di situlah timbulnya minat saya untuk sebagai seorang anak petani yang sangat minat bidang pertanian untuk menggabungkan bidang tersebutlah dengan bidang kejuruteraan.
dan guru-guru di sana jugalah yang banyak membimbing saya untuk meneroka bidang-bidang yang saya minati ketika belajar di Kolej Matrikulasi. Jadi masa saya belajar di Kolej Matrikulasi tu saya dah ada goal nanti nak jadi apa, bidang apa yang saya minat. Jadi kalau adik-adik kat sini masih lagi tak tahu nak bidang apa nanti, masa ni lah boleh explore kita punya potensi diri, boleh explore kita punya minat. Kalau rasa macam masih lagi blur-blur kan, tak tahu lagi nak bidang apa, nak ke mana, boleh kita rapat-rapat sikit dengan tenaga pengajar dekat Kolej Matrikulasi tu untuk dengar cerita-cerita cikgu kita ni, sebab dia cikgu-cikgu yang ada di Kolej Matrikulasi ni sangat berpengalaman. Jadi dia boleh bagi kita input yang sangat bernas dan juga boleh nampak nanti apa kita potensi diri kita dan juga mana hala tuju kita. Sebab kalau kita tak ada hala tuju ni, kita tak tahulah nak ke mana kan. Jadi saya akan share sikit pengalaman ketika di Kolej Matrikulasi Negeri 9. Masa di Kolej Matrikulasi Negeri 9 ni, di situlah saya belajar tentang macam mana nak disiplin diri, pengurusan masa dan juga sentiasa bekerja keras. Sebab kita punya masa dekat matrik ni dia sangat pack. Jadi kita tak boleh nak main-main sangat. Kita kena sentiasa prepare. Preparation untuk belajar di Matrikulasi Negeri 9 ni saya kongsikan apa yang guru-guru saya ajar semasa saya kat matrikulasi lah, yang mana kita ada preparation sebelum kelas, semasa kelas dan juga selepas kelas. Sebelum kelas tu kita dah baca dah apa notes untuk kelas keesokan harinya tu. Kita malam ni kita dah prepare, kita dah siap-siap baca. Jadi kita dah ada, walaupun kita tak faham lagi, kita dah ada sedikit idea lah apa yang kita nak belajar esok. Jadi semasa dalam kelas tu kita fokus betul-betul, dan juga selepas kelas tu terus buat latihan. Jika tak faham, terus bertanya kepada guru-guru. Tu cara yang saya amalkan ketika zaman matrikulasi sehinggalah sekarang. Cara belajarnya tak pernah pun berubah macam tu juga. Dan saya rasa cara tersebut adalah satu cara-cara yang berkesan lah. Saya ulang balik sebelum kelas, semasa kelas dan selepas kelas. Yang ni tip yang sangat simple tapi sangat berguna sehinggalah zaman boleh diguna pakai lah ketika saya zaman di ijazah, sambung master pun saya guna kaedah yang sama, dan juga zaman pekerjaan pun boleh gunakan cara yang sama. Jadi yang seterusnya, ketika di matrikulasi ni, seperti yang dikongsikan oleh Cikgu Hariah tadi pun, benda yang paling penting adalah membuat peta minda. Selain kita dah ada masuk dalam kelas, sebelum kelas tu sebenarnya kita dah buat peta minda yang kita baca melalui kita punya nota. Semasa kelas tu kita boleh upgrade kita punya peta minda, dan lepas kelas tu kita boleh upgrade lagi peta minda. Jadi peta minda yang kita baca yang simple tu saja yang kita boleh refer untuk ulang kaji sebelum kita punya ujian ataupun peperiksaan. Jadi cara tu lagi senang lah. Seterusnya, pembelajaran secara berkumpulan. Semasa saya menuntut ilmu dulu dekat Kolej Matrikulasi ni, kami sangat mengamalkan bekerjasama lah di dalam praktikum maupun di dalam kuliah. Jadi zaman saya dulu dia ada beberapa praktikum lah, tak silap saya ada 6 praktikum dalam satu kuliah. Jadi dalam kita punya praktikum ni kita mengamalkan belajar secara berkumpulan. Jadi pelajar-pelajar yang top score, yang dapat A tu, dia tidak meninggalkan kawan-kawannya yang lemah. Dia kami adakan juga belajar secara kumpulan di perpustakaan dan juga dekat kelas-kelas yang malam-malam tu kita akan book satu kelas, dan pelajar yang yang top score ni dia akan mengajar kat depan lah, jadi guru untuk pelajar-pelajar lain. Di situ akan berlaku perkongsian ilmu lah. Jadi saya dapati cara tu memang paling senang sebab
bila kawan-kawan ajar ni kadang-kadang tu kita boleh menimba ilmu, dan yang mengajar tu dia lagi mahir apa yang dia ajar tu. Jadi dia boleh sesi audit balik lah, betul tak dia faham apa yang dia ajar. Sebab kalau kita nak tahu apa yang kita faham tu, kita boleh ajar dekat orang, dan kalau orang bertanya tu dan kita boleh jawab, tu maksudnya kita dah faham. Dan saya punya kuliah dulu bukan setakat dalam praktikum je. Sekiranya ada lagi pelajar-pelajar lain yang daripada praktikum lain yang buat kelas tambahan juga, kita panggil zaman tu kita panggil sebagai kelas tambahan lah. Jadi kami akan pergi juga ke praktikum lain, sebab kadang-kadang dalam praktikum lain tu dia punya top student juga, jadi kita boleh ada banyak pilihan. Mungkin dengan mentor A kita tak faham, tapi mungkin dengan mentor B cara pengajarannya tu kita faham. Jadi kat situ kita mengamalkan kerjasama secara berkumpulan lah. Okey, yang seterusnya selain pada pembelajaran secara berkumpulan ni, kami juga berjumpa dengan guru one to one lah. Kalau tak faham, kita ada macam apa perkara yang kita keliru ni, kita tak macam cuba untuk buat kita punya, kami tak cuba untuk macam dah cuba tapi tak boleh nak selesaikan sendiri. Kami akan hantar wakil untuk berjumpa dengan guru secara one to one lah. Jadi biasanya kat situ kita akan dapat pencerahan yang lebih. Dan jumpa one to one ni dia tak boleh lambat-lambat. Kalau hari ni tak faham, hari ni punya subjek tak faham, petang ni terus pergi berjumpa dengan kita punya guru-guru lah. Itu cara yang saya amalkan ketika kat matrik dulu. Seterusnya untuk skor ni juga ada beberapa tip lain. Yang pertamanya kita kena jaga kita punya kesihatan mental dan juga fizikal. Kesihatan mental dan fizikal ni cara nak menjaga dia adalah yang pertama kena selalu bersukan. Sebab kat matrik ni 9 tu rasanya banyak kemudahan-kemudahan sukan yang disediakan percuma dan kita boleh gunakan. Sentiasa bersukan sebab kita belajar ni dia kadang-kadang tu stres. Bila stres tu kita kena keluarkan peluh sikit lah supaya boleh rasa lagi tenang, rasa lagi segar untuk kembali belajar. Yang seterusnya kena dapatkan tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualiti. Bila kita dapat tidur yang berkualiti ni, kita lagi segar lah untuk belajar dalam kelas, belajar berkumpulan. Yang seterusnya kena jaga pemakanan. Bila kena makan makanan yang sihat dan seimbang. Supaya bila kita punya badan kita sihat, otak kita pun akan cergas. Okey, yang seterusnya kena jaga juga kita punya mental health. Mental health ni macam mana nak jaga? Kita boleh berjumpa dengan kawan-kawan, berkongsi masalah dengan kawan-kawan. Jadi tu adalah salah satu cara untuk jaga mental health jugalah. Okey, seterusnya saya nak kongsikan mengenai cara untuk cemerlang untuk subjek-subjek yang berkaitan dengan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Okey, yang pertama untuk subjek yang saya sebutkan tadi itulah sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ni, yang pertama kita kena faham konsep. Kita tak boleh nak hafal. Kita kena tahu konsep dia macam mana dulu. Yang ni lah yang saya kongsikan tadi, sebab itulah kita kena ada Perteminda. Perteminda tu sangat bantu untuk kita faham konsep. Yang seterusnya kita kena amalkan latihan untuk meningkatkan kita punya pemahaman. Yang seterusnya kita kena selalu bertanya lah. Kalau tak faham terus tanya. Boleh tanya mentor, boleh tanya guru. Jangan takutlah untuk bertanya. Kadang-kadang tu kita dalam kelas pun kita takut nak bertanya sebab kita tak nak jadi tumpuan kan. Jadi kat sini kita kena buang sifat malu tu, sebab malu tu bagus tapi biarlah bertempat. Jadi kat sini
kalau orang tua-tua cakap malu bertanya sesat jalan. Kalau tak faham terus kena tanya. Okay, jadi saya rasa saya dah cover untuk pengalaman saya masa belajar di matrikulasi dulu. Cara untuk skor dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Okay, seterusnya saya nak kongsi sikit pengalaman saya daripada zaman matrikulasi tu, zaman belajar dan juga kaitannya ke dalam alam pekerjaan sekarang. Jadi macam saya kongsikan tadi dekat adik-adik, macam mana daripada matrikulasi tu saya didedahkan oleh guru-guru di sana mengenai bidang kejuruteraan. Dari situlah timbulnya minat saya dalam bidang kejuruteraan. Ketika di matrikulasi dulu, saya dah ada satu goal yang mana saya nak jadi jurutera dalam bidang pertanian. Jadi dari situ saya dah ada saya punya mind map. Jadi kalau adik-adik sekarang ni tak ada mind map kerjaya lagi, dah kena ada mind map kerjaya untuk kita tahu kita ni hala tuju kita ke mana. Kalau minat bidang kejuruteraan, apa end goal kita. Dah kena pergi cari orang dan berjumpa dengan, contohnya kalau saya dulu, kalau saya minat bidang kejuruteraan pertanian, saya dah ada goal dah. Bidang ni ditawarkan di universiti mana. Apa pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Yang paling terbaik adalah pergi cari orang ataupun dengar kat sekarang ni kita dah ada social media, boleh dengar kat YouTube ke pengalaman pekerjaan dia. Dari situ kita boleh tanya diri kita, betul tak kita nak masuk bidang tersebut? Betul, kena tak dengan potensi diri kita, kena tak dengan minat kita. Jadi dari segi minat tu saya dah tahu dah. Contohnya saya masa matrik tu saya minat bidang pertanian kejuruteraan. Jadi program tersebut ditawarkan di UPM. Jadi saya pun bila dapat je result matrik tu, saya letak saya punya pilihan pertama saya adalah bidang kejuruteraan pertanian di UPM dan alhamdulillah lah saya dapat bidang tersebut. Seterusnya bila dah belajar di UPM tu, saya sedar yang saya punya potensi tu memang minat dalam bidang pertanian dan saya nak rasa macam itulah bidang yang saya akan bekerja nanti. Jadi bila dah habis ijazah tu, saya sambung lagi dalam master kejuruteraan tanah dan air. Jadi dari situ banyaklah saya boleh membagi sumbangan kepada masyarakat balik dari segi saya punya kertas-kertas penyelidikan. Di sini kita dengan ilmu tu kita boleh berbakti balik kepada masyarakat. Jadi dari segi dari situ lepas habis je saya punya master di UPM, saya dapat tawaran bekerja di syarikat swasta tempat di mana saya bekerja sekarang sebagai test engineer. Di sini banyak ilmu-ilmu yang daripada zaman belajar di matrik tu saya guna sampai sekarang sebab pekerjaan saya ni banyak terlibat dengan sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Saya banyak bekerja untuk membuat uji kaji terhadap drone pertanian secara teori dan juga aplikasi. Dan yang mana bila saya teringat kembali perkara ni lah yang saya dah didedahkan di alam belajar di matrikulasi dulu. Jadi kalau sekiranya adik-adik sekarang ni dah ada di matrikulasi, dah dapat satu peluang yang saya rasa cukup hebat lah belajar di matrikulasi ni, jangan lepaskan peluang ni, sentiasa bertanya kepada guru hala tuju adik-adik nanti, terutamanya yang terlibat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan pertanian dan matematik ni lah, kena tahu hala tuju sebab saya tak nafikan dalam bidang ni agak mencabar, tapi dengan kita punya semangat yang tak nak mengalah tu, insyaAllah kita boleh jadi apa yang kita impikan.
Saya rasa itu saja perkongsian saya daripada zaman belajar dulu dan kaitannya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan pertanian dan juga matematik ni kepada adik-adik semua. Saya rasa setakat itu je perkongsian saya. Jadi saya punya akhir kata saya untuk adik-adik yang masih lagi menuntut ilmu, jangan mudah mengalah, jangan mudah mengalah. Jadi apa sekiranya rasa nak putus asa tu, sentiasa cari balik kita punya kawan-kawan, cuba dapatkan balik semangat untuk terus berusaha. Kalau ada ujian-ujian yang mendatang tu, kena tingkatkan lagi usaha, doa dan tawakal lah kepada Allah SWT. InsyaAllah apa jua impian adik-adik semua, saya doakan semoga berjaya. Okey, baik. Terima kasih Puan Radia binti Mak Nasir atas perkongsian pengalaman hidup dalam belajar di KMNS dan juga pengalaman bekerja lah sebagai test engineer di Ionic Sdn Bhd. Okey, terima kasih. Tidak terhingga diucapkan kepada kedua-dua penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Haria binti Othman, Ketua Unit Fizik, dan juga jutaan terima kasih kepada Puan Radia binti Mak Nasir, seorang test engineer di Ionic Sdn Bhd yang juga selaku alumni lah KMNS yang hebat. Dan terima kasih atas kisah perjalanan yang begitu menginspirasikan kita semua daripada KMNS ke dunia kerjaya sebenar dalam bidang STEM. Semoga cerita daripada kedua-dua penceramah tadi, perkongsian dan cerita perjalanan hidup menjadi semangat kepada semua pelajar di KMNS untuk terus berusaha mengejar cita-cita. Seperti kata Puan Radah tadi, beliau berkata beliau mendapat inspirasi untuk meneruskan, dia dapat dah satu mind goal dia kan, mind map dia dalam bidang kerjaya dia, iaitu dia suka dengan dalam bidang kejuruteraan lah, melibatkan tanah dan juga air. Dan itu juga diinspirasikan oleh pensyarah-pensyarah dan juga pengalaman belajar di KMNS. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang menjayakan majlis ini, khususnya pensyarah-pensyarah, urusan program dan juga penceramah-penceramah kita lah. Akhir kata, segala ilmu dan pengalaman yang dikongsikan pada hari ini semoga menjadi bekal dan panduan dalam perjalanan akademik dan kehidupan kita pelajar semua. Dan ingatlah, kejayaan bukan datang sekelip mata, tetapi dengan usaha yang berterusan, yang tidak mengalah, semangat yang tidak pernah padam dan juga sokongan daripada orang sekeliling. Sebab kata Puan Radia juga tadi kata, kesihatan mental dan fizikal itu kenalah jaga. Penting ya sekarang ni, kesihatan mental. Okey, semoga berjumpa lagi Puan Radia. InsyaAllah ada rezeki dan peluang lagi. InsyaAllah. Terima kasih juga saya ya. Terima kasih ya majlis ad hoc dan sudilah menerima jemputan kita untuk menjadi penceramah lah, perkongsian kepada pelajar adik-adik di KMNS. Okey, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Service center across Asia. So any service, maintenance you need, spare parts, you all have ready stock here lah.